Okey, baik. Kali ini saya akan tunjuk macam mana untuk menjana RPH Bahasa Melayu sekolah menengah. Okey, kat paparan ni dia ada RPH 2026, kembali, tambah RPH. Cikgu klik pada butang tambah RPH. Okey, first kali pilih minggu lah. Macam ni saya nak ambil minggu yang kedua, tarikh. Contoh saya nak buat tarikh hari Selasa lah. Contohnya ni, masa boleh tambah kemudian. Ni contoh masa 8.15 hingga 9.45. Pukul 8.45. Okey, kemudian kelas pun cikgu boleh tambah kemudian. Ni saya buat contoh je lah. Lepas tu status kehadiran murid. Kemudian tingkatan, cikgu boleh pilih tingkatan. Jadi saya nak tunjuk contoh tingkatan 3 lah. Okey, contoh tingkatan 3. Pilih subjek saya nak buat bahasa Melayu. Kemudian dia ada tema unit ataupun bidang lah. Cikgu pilih yang berkaitan yang cikgu nak ajar. Contoh saya nak pilih tema 1, suluh masa depan. Kemudian tajuk saya nak ambil langkah mula. Cikgu boleh pilih lebih pada 1. Kalau nak pilih 2-2 sekali pun boleh. 3 pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ni saya contoh je lah. Okey, SK, cikgu boleh pilih 1 atau lebih pada 1. Mudah je. Ni saya ambil contoh je lah. Contoh saya ambil contoh membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi. Kemudian SP dia automatik keluar. Cikgu pilihlah SP yang berkaitan. Automatic template telah dijana. Sekejap kurang 1 saat. Okey, pada akhir PDP pelajar dapat mengaplikasikan dan membaca memahami. Okey, dah siap dah. Kemudian dia menjelaskan, ni objektif dah siap dah. Kriteria kejayaan membina sekurang-kurangnya 3 ayat contoh, ayat lisan atau tulisan menggunakan baca dan memahami laras. Okey, set indaksi langkah pertama, langkah kedua. Okey. Langkah ketiga mengikut arah rendah, arah sederhana, arah tinggi. Dia mengikut penulisan dia mengikut pembelajaran terbeza. Termasuk refleksi penutup. Dah siap settle. Ini dia semua automatik. Catatan kalau tak dapat dijalankan, ada mesyuarat, cikgu tulis je tidak dapat dijalankan. Okey. Macam ni BDPC dapat dijalankan. Lepas tu refleksi automatik dah. Cikgu masukkan nombor je kat sini. Okey, bilangan murid daripada keseluruhan. Dah siap, cikgu klik butang simpan. Okey, berjaya disimpan. Kalau kita tengok kat sini, okey, contoh hari Bahasa Melayu 27 hari bulan. Okey. Cikgu boleh cetak. Kalau cikgu nak cetak, klik kat sini, ambil muat turun boleh atau papar RPH. Okey, klik papar, automatik dia papar RPH kita. Nampak tak? Ini adalah RPH yang telah dijana. Sekian, terima kasih.